Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dengar. dengar. Okey. Cikgu. Okey. Sudah 10.30. Marilah kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita baca doa penuh hati syarif. Okay, Al-Fatihah. Kedua ialah kita apa ke tu? Sekejap. Kenapa saya dengar suara saya? Okay. So, step yang ketiga kita masukkan okey. Okey, so kita sambunglah dengan cerita semalam. Semalam kita dah belajar bagaimana untuk membentuk apa Sekejap kita dah belajar macam mana nak membentuk persamaan kuadratik yang baru jika diberi punca. Okey, so hari ini kita nak sambung, kita masih lagi bagaimana nak membentuk, mengaplikasikan apa tu? Pembentukan kuadratik, persamaan kuadratik, tapi dia modify sikit soalan. Okey, contoh ni dia dah bagi persamaan kuadratik, dia beri punca, cari nilai P dan nilai Q. Sekejap. Okey, dengar tak suara saya? Bising ke? Dengar. Dengar, okey Dengar. Okey, sekarang contoh macam ini. Latihan pengayaan muka surat 7 tu, cari nilai-nilai bagi P dan Q bagi persamaan kuadratik berikut dengan punca-punca yang diberikan dalam kurungan. Okey, so kita ada punca 1, punca 2. Okey, punca 1, punca 2. Okey, so sekarang kita tahu, okey, kita dah belajar semalam. Okey, so ialah negatif B per A dan PO ialah C per A. Okey, ini kena ingat. Okey, kalau kita ingat ni tak retilah kita nak buat. Okey, so berdasarkan kita punya maklumat dalam soalan, hasil tambah punca adalah 2 tambah negatif 3. Okey, sama dengan negatif B. Negatif B per 2. Manakala PO, product of root, ialah 2 darab negatif 3 sama dengan Q per 2. Okey. So 2 tolak 3 apa? Negatif 1 sama dengan negatif P per 2. So negatif 2 sama dengan negatif P. Okey, maka P sama dengan 2. Okey. Negatif 6 sama dengan Q per 2. Q sama dengan negatif 12. Macam tu. Okey, boleh? Kita mengaplikasikan pengetahuan kita pasal SAW dan PO untuk menjawab apa yang dia nak tanya. So, dalam konteks ni, dia nak tanya apa nilai P dan nilai Q. Okey, seterusnya. Okey. Masih lagi sama, dia kata equation ni punca dia adalah 1/2 dengan negatif 3. Ni bukan koordinat ke apa ni dia bagi tahu je lah. Ni adalah punca yang pertama, punca yang kedua. Sekejap. Okey.
Jadi cari nilai P dengan nilai Q. Buat ni betul? Buat ni baik. Bismillah. Okey. So carilah SO. Okey, SO ialah negatif B per A. PO ialah C per A. Okey. So SO kita adalah 1/2 tambah negatif 3 sama dengan negatif. B adalah negatif P per A. A adalah 2. Ingat ni adalah negatif B per A. Okay, B kita adalah negatif P. Ni negatif lain, ni negatif lain. Okay. So, okay, and then one more is 4. 1/2 darab negatif 3 sama dengan Q per 2. Selesaikan dah. Pakai pensel. Pensel boleh padam. Okay. So, apa tu? 1/2 tolak 3. Negatif 5/2 sama dengan P per 2. So, P sama dengan negatif 5. Okay. Okay, next. Negatif 3/2 sama dengan Q per 2. Q sama dengan negatif 3. Memang nak cakap apa-apa ke? Okay. Okay, seterusnya. Sama jugalah. Dia makin lama makin susah. Okay. Persamaan ni, ini punca dia. Ni punca. Ni punca. Punca. Okay, sentiasalah buat ni lah. So, SO sama dengan negatif B per A. 4 adalah C per A. So, 1/3 tambah negatif 4 sama dengan negatif. B kita adalah P tambah 2. Salah. Sorry. Negatif P tambah 2. Sorry. Salah ni. B kita adalah tolak P tolak 2 lah. Bukan saya. Negatif P tambah 2. Tutup kurungan per 3. Lagi satu po. 1/3 darab negatif 4 sama dengan C kita adalah Q tolak 1/3. Macam tu. Okay. Kenapa saya tak dengar apa suara cikgu? Yang lain dengar tak? Dengar. Dengar. Oh. Maira tak dengar Cuba awak tutup balik, awak masuk balik. Okay. 1/3 tolak 4. Berapa tu? Negatif 11/3 sama dengan, ni jadi positif, P tambah 2/3. So, P tambah 2 sama dengan negatif 11. P sama dengan tolak 11 tolak 2. P sama dengan tolak 13. Okay. Negatif 4/3 sama dengan Q tolak 1/3. 3 dah sama, boleh mati. So, dia jadi tolak 4 sama dengan Q tolak 1. Q sama dengan tolak 4 tambah 1. Q sama dengan negatif 3. Okay. Maira dah dengar belum? Okay. Kalau macam ni pula, kenapa ada dua persamaan ni? Oh. Okay.
2x kuasa 2 tolak 7 sama dengan 1 tolak QX sama dengan 0. Okey, so kita kena jadikan dia general form. Pindahkan 2x kuasa 2 tolak 7 ke sebelah kiri. So, 2x kuasa 2 tolak 7 tolak 1 tolak QX sama dengan 0. Okey, saya susun-susun. 2x kuasa 2 tolak... Lama, hilang. Sekejap. Kenapa tak keluar ni? Okey, kejap. Gangguan. Okey. So, kita susun. Bang. Tak payahlah buat kat sini dulu. Okey. So, tolak 1 tolak Q, X tolak 7 sama dengan 0. Okey. So, dia punya punca dia ialah 2Q dengan negatif 7. Jangan takutlah punca tu tak ada nombor. Ada huruf je. Jangan takut. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok pula. Okey, so adalah negatif B per A, POR adalah C per A. Okey, so kita adalah 2Q tambah negatif 7 sama dengan negatif 1 tolak Q per 2. Okey. Dan POR 2Q sama dengan darab negatif 7 sama dengan C adalah negatif 7 per 2. Okey, boleh? So, kita nak selesaikan cari Q lah. P tak ada kat sini. Okey, so 2Q tolak 7 sama dengan 1 tolak Q per 2. So, okey. Lepas tu hilangkan 2. Ni 2 bawa naik atas sana. So dia jadi apa tu? 4Q tolak 14 sama dengan 1 tolak Q. 4Q tambah Q sama dengan 1 tambah 14. 5Q sama dengan 15. Q sama dengan 3. Selesai lah. Ni dah tak payah selesaikan lah. Okay, boleh? Okay, next. Okey, seterusnya. Ni lain pula bentuk dia. Tadi bentuk dia suruh cari P dengan Q daripada maklumat daripada punca yang diberi. Sekarang ni dia describe pula punca tu. Punca tu ada syarat-syarat dia. Contoh satu daripada punca bagi persamaan kuadratik adalah 2 kali ganda punca yang lain. So dia describe sifat-sifat punca tu. Okey, so maksudnya awak kena baca dia betul-betul. Okey, 2x kuasa 2 tambah kx tambah 16 sama dengan 0. Ada dua punca. Satu punca dia alfa, kata satu punca dia alfa. Lagi satu adalah 2 kali ganda punca yang lagi satu. So maknanya lagi satu dia adalah 2 alfa. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Kalau saya ulang balik satu daripada punca bagi persamaan kuadratik itu adalah 2 kali ganda punca yang lain. Maknanya punca yang lagi satu. So kalau punca yang pertama tu adalah alfa, punca lagi satu tu adalah 2 alfa. Tak kisahlah kalau awak nak namakan dia apa, beta. So punca lagi satu adalah 2 beta. It's up to you. Okay. So, soalan dia apa ni? Find the value of K for each of the quadratic equation. Okay. So, dia nak cari nilai K. Tak ada masalah. Okay. So, yang penting kita pegang dekat rumus ini. So, sama dengan negatif B per A. POR adalah C per
A. So, SAW kita adalah alfa tambah 2 alfa sama dengan negatif K per 2 lagi 1 alfa darab 2 alfa sama dengan 16 per 2. Okay. So, kita ada alfa, kita ada K. So, we need two equation to solve alfa dengan K. So, 3 alfa sama dengan negatif K per 2. Ni 2 alfa kuasa 2 sama dengan 8. Alfa kuasa 2 sama dengan 4. Okay. Okay, kemudian alfa adalah plus minus 2. So, mungkin alfa 2 atau alfa negatif 2. So, kita ada dua value of alfa. When alfa sama dengan 2, so kita cari nilai K. K kat sini ialah negatif K sama dengan 6 alfa. K sama dengan negatif 6 alfa. Okay, so K sama dengan negatif 6 kali 2 negatif 12. So, when alfa sama dengan negatif 2, K sama dengan negatif 6 kali negatif 2, which is 12. So, K2 can be negatif 12 ataupun 12. Okay, boleh tak yang ni? Boleh? Okay, B. Satu daripada punca persamaan kuadratik X kuasa 2 sama dengan KX tolak 2 adalah 3 kali ganda punca yang lain. Kenapa soalan? A tolak B. Factorize dia macam ni. So, dia jadi tolak alfa tambah beta. Bila kita kembangkan, dia jadi tolak alfa tolak beta. Okay. Satu daripada punca persamaan kuadratik. So, kita ada punca persamaan kuadratik kita, X kuasa 2. Okay, saya susun siap-siap dalam general form. Okay, dia ada punca. Punca dia ialah okay, alfa. Satu alfa. Satu lagi adalah satu lagi punca adalah 3 alfa. 3 alfa. Okay, nampak? Okay, boleh? Okay, so masih lagi gunakan formula SAW adalah negatif B per A dan POR adalah C per A. Okay, kita masukkan, kita gunakan, kita applykan daripada punca yang diberi. Alfa tambah 3 alfa sama dengan negatif K per 1. Dan lagi satu POR adalah alfa darab 3 alfa sama dengan 12. So, 4 alfa sama dengan K. Lagi satu 3 alfa kuasa 2 sama dengan 12. Alfa tu kita boleh selesaikan. Alfa kuasa 2 sama dengan 4. Maka alfa adalah plus minus 2. Okay, ni. Okay, boleh? So, K when alfa sama dengan 2, K akan jadi 4 kali 2, which is 8. When alfa sama dengan negatif 2, K akan jadi 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Boleh? Okay, C. Punca-punca, dia dah main, dia dah upgrade sikit soalan. Tadi dia tak ada semalam senang je kan. Masuk je nilai, masuk je rumus kan. Ni dah modified. Tapi awak kena faham dulu soalan ni betul-betul. Okey, punca-punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah mx tambah n sama dengan 0. Okey, so punca dia ialah A dengan 2A. Okey, tunjukkan bahawa M kuasa 2 sama dengan 9N. Celah mana nak dapatkan M kuasa 2 sama dengan 9N? So, jangan takut. Kita masih lagi guna hubungan antara SAW sama dengan negatif B per A. POR adalah C per A. Kita guna dulu. Nanti kita tengok, kita nampak hubungan tu. So, SAW adalah A tambah 2A sama dengan negatif B, negatif M per 2. Manakala POR adalah A darab 2A sama dengan N per 2.
So this is 3A sama dengan negatif M per 2. Yang lagi satu 2A kuasa 2 sama dengan N per 2. Okey. Macam mana ni nak hubungkan dia? Okey, sekarang awak tengok ni. Ni tak ada A pun kan? Dia hanya M dengan N. So ni sebagai X, kalau ni pasal ni sebagai Y dan kalau ni sebagai Z. So kita ambil ini kita ambil dapat X. tu macam dah topik lain tu. Siapa tu? Tambah 3 Z sama dengan 680. Kita ada lagi satu persamaan iaitu coefficient forma. Apa yang persamaan itu? 2X tambah 3Y. Okey dah. Siapa nama tu M ni? Muhammad apa ni? Muhammad ke? Muiz. Muiz belajar topik lain tu. Okey. Okey, jadi kita hubungkan A ni dengan A ni. Kita samakan sebab kita nak hubungkan M dengan N. Okey, so kita kena cari dalam satuan A sebagai perkara rumus. Okey, so dia jadi A sama dengan negatif M per 6. Okey, A kuasa 2 sama dengan N per 4. Okey, so gantikan 1, masukkan dalam 2. So, A adalah negatif M per 6. So, negatif M per 6 gantikan dengan A. Kuasa 2 sama dengan N per 4. Dia nak apa tadi? M kuasa 2 sama dengan 9N. Okey, so bila saya kuasa 2 kan, M kuasa 2 per 36 sama dengan N per 4. Okey, M kuasa 2 sama dengan N per 4 darab 36. So, ni 9. Maka M kuasa 2 sama dengan 9N. Tertunjuk. Inilah yang kita nak cari. Okey. Boleh? Okey, ada soalan? Okey, soalan D. Satu daripada punca persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 5x tolak k tambah 3 sama dengan kosong. Kita general formkan terus. Okey, so dia ada punca apa? Punca dia adalah, satu punca adalah setengah daripada punca yang lagi satu. So, punca dia ialah alfa. Lagi satu punca adalah 1/2. 1/2 apa? Alfa. 1/2 alfa ataupun alfa per 2 lah. Okey. Masih lagi guna saya selalu je tuliskan sebab saya nak suruh awak tulis negatif B per A dan POR adalah C per A. So, alfa tambah 1/2 alfa adalah negatif 5/2. POR adalah alfa darab 1/2 alfa sama dengan 3/2. Okey. So, 1 tambah 1/2 adalah 3/2 alfa sama dengan negatif 5/2. Dia nak apa ni sebenarnya? Salah lah saya punya ni. C saya adalah negatif K tambah 3. Kan? Betul tak? And then 1/2 alfa kuasa 2 adalah negatif K tambah 3/2. Okey, so alfa kat sini sama dengan kat belah kiri ni ialah berapa tu? 3 alfa sama dengan negatif 5. Alfa sama dengan negatif 5/3. Substitute dalam persamaan lagi satu. Negatif 5/3 kuasa 2 sama dengan negatif K tambah 3/2. Ni mati. So, this is 25/9 sama dengan negatif K tambah 3. K sama dengan 3 tolak 25/9. Dan K adalah 2/9. Senang kan?
Cikgu nak salin soalan C. Soalan C ni macam dia tunjuk. Jangan takut Sebenarnya awak anggap bila soalan tunjuk ni, show that ni, tunjukkan bahawa itu. Sebenarnya dia dah bagi jawapan. Dia dah bagi jawapan. Kita kena cari cara macam mana nak dapat jawapan tu. Ini dah soalan-soalan yang betul-betul SPM. Show that, ungkapkan ni macam itulah. Okey. Cikgu yang M kuasa 2 soalan 9N tu tak payah punjuk kuasa. Tak payah. Sebab kita suruh tunjuk sampai jadi macam ni. So, kita kena ikut dia. Kita bukan nak cari M. Kita bukan nak cari M. Kita nak cari M kuasa 2. So, M kuasa 2 sama dengan 9N. Okey, ada soalan lagi? Okey, dah. Okey, habis untuk pembentukan persamaan kuadratik. Okey, so ingat balik. Okey, nak membentuk persamaan kuadratik daripada punca yang diberi adalah X kuasa 2 tolak SOR X tambah POR sama dengan 0. Okey, dan SOR is always negative B per A dan POR is always C per A. Ingat tu. Nak tengah yang D, apa tu Yusri? Nak tengah yang D. Okey, boleh. So kena ingat balik kalau dalam exam jangan takut, awak tulis dulu rumus-rumus ni. X square tolak SOR X tambah POR sama dengan 0. SOR sama dengan negatif B per A, POR ialah C per A. Lepas tu nanti awak relate je, awak cari perkaitan antara dua-dua rumus tu. Okey, boleh kita move on ke ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear. Okey, kita pergi ke ketaksamaan linear. Okey, kita tadi awal-awal semalam kita belajar macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik maksudnya ada tanda sama dengan. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana nak selesaikan ketaksamaan kuadratik. So, bila dia sebut ketaksamaan, maksudnya ada simbol apa? Ada simbol apa? Simbol apa? Anak panah. Anak panah. Anak panah tu. Apa? Ketaksamaan. Kalau dia tak sama, maksudnya dia lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar dan sama atau lebih kecil dan sama. Tu. Okey, selain daripada persamaan, maknanya bukan dia tak samalah. Bila tak sama, maybe dia lebih besar atau dia lebih kecil. Okey, so bila ada simbol ini sahaja, okey, so ia menyebabkan ketaksamaan. Okey, kuadratik dia ada ungkapan kuadratik. Ini contoh ketaksamaan kuadratik. Negatif X kuasa 2 ni kuadratik, ni ketaksamaan. So dia jadilah ketaksamaan kuadratik. Okey, so you have to understand the perkataan tu lah. Okey, so macam mana nak selesaikan ketaksamaan kuadratik? Okey. Langkah pertama, pastikan ketaksamaan telah disusun dalam bentuk fx kurang daripada 0 atau fx lebih besar daripada 0. Meaning to say, sebelah kanan mesti kosong. Satu belah mesti kosong. Okay, sebelah kanan mesti kosong. Ataupun secara tu awak jadikan fx tu general form. Okay, contoh, ni negatif X square tambah 3X tambah 4. Dia dah general form. Tapi kita tukarkan ni, tanda negatif X square ni, kita seboleh-bolehnya jadikan dia positif.
So, bila kita bahagi dengan negatif atau darab dengan negatif 1, so tanda ni kena berubah. Tanda ni kena berubah. Okey, ni lebih besar, dia jadi lebih kecil. So, X kuasa 2 tolak 3X tolak 4. Okey. Okey, so tips dia, jadikan perkali X kuasa 2 positif. Okey, jadikan perkali X kuasa 2 positif. Okey? Okey. Kalau dah positif tak apa, tak payah tukar. Tapi kalau dia negatif, kena tukar. So ingat, bila tukar tanda tu, simbol ketaksamaan pun kena tukar. Okey? Okey. Nombor 2, langkah 2, fakturkan fx. Untuk kes-kes di mana fx boleh difakturkan. Ada kes di mana fx tak boleh fakturkan. Okey? So, adalah lebih senang jika fx ditukarkan menjadi positif. Ini yang saya cakap tadilah. Okey? X kuasa 2 tolak 4x lebih besar daripada 5. Okey, kemudian tukarkan kepada, ni macam sama je kan. Okey, langkah 3. Langkahkan graf y fx dan lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, nanti saya ajar dan nyatakan julat x yang x berdasarkan graf. Ya, saya tengok ada tak dia buat cara, dia tak ada cara number line Okey, tak apa. Okey, so kita pergi dulu contoh yang pertama, L1. Okey, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okey, kurang daripada kosong. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 kurang daripada kosong. Okey, so langkah pertama dah settle. Okey, jadikan X kuasa 2 perkali dia positif. Okey, jadi kita tak payah tukar apa-apa. Okey, kemudian langkah kedua, faktorkan fx. So, ni adalah fx. Faktorkan dia. Tolong faktorkan saya. Dapat apa? Kurang daripada kosong. Tekan. Faktorkan dulu. Ni dah tak payah faktor. Ni dah siap faktor dah ni. Tak payah kembangkan. Okey. Faktorkan dulu jadi apa ni? Ni X, ni X. Ni 6, ni 1. So, tolak 6 tambah 1. Betul tak? Okey, betul. Ni tambah 6 lah. So, tolak lah ni. Boleh faktor ke tadi? Macam tak boleh je. Tukar 3 kali 2. Okey, betul. 3 kali 2 X tolak 3, X tolak 2. Okey. X tolak 3, X tolak 2. Okey. So, step kedua, factorize. Okey. Step yang ketiga ialah you kena lakarkan graf. Okey. Lakarkan graf ni kuadratik. Kuadratik kena senyum. Okey, kuadratik kena senyum. Ambil pembaris. Okey, lukiskan paksi X. Mesti guna pembaris. So, ni X. Okey, thank you Iman, thank you Yusri. Okey, so dia punya punca dia adalah 2 dan 3. So, punca dia apa tu? 2 tolak X sama 0. Punca dia apa? Macam mana nak tahu punca dia apa? Ambil nilai bracket ni. Ambil nilai bracket ni. X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Lagi satu, X tolak 2 sama dengan 0. So, X sama dengan 2. Tu nak tahu macam mana punca dia. Okey, sekarang awak draw graph, a sketch graph. Okey. Sekarang ni dia kata fx awak ni kurang daripada 0. Berdasarkan graf, okey, kalau saya buat paksi x macam ni kan, ni fx kan.
Okey, awak tengok graf paksi X, fx, sorry. Awak tengok graf paksi, awak tengok paksi fx. Okey, dekat mana yang fx kurang daripada kosong? Kat mana? Bawah paksi X. Bawah paksi X. So, ini adalah, kejap. So, yang ini adalah kawasan di mana fx kurang daripada kosong. Okey. Yang pink ni pula adalah kawasan di mana fx lebih besar daripada kosong. Okey. So, soalan awak ni dia nak fx kurang daripada kosong. So, kalau kurang maknanya dia nak graf yang bawah paksi X. Okey, mana yang bawah paksi X? Of course yang ini, betul? Yang ini, bawah paksi X. Okey, ni adalah bawah paksi X. So, apakah nilai X, apakah julat nilai X apabila fx kurang daripada kosong? So, nilai X dia adalah inilah, of course. Ini. Okay, so julat nilai X dia ialah yang ini. Okay, so X ialah apa? X ialah kurang daripada 3 lebih besar daripada 2. Faham? Faham? Leg. Okay. Okay. Let's see kalau soalan tu nak fx lebih besar daripada kosong. Kita nak tengok yang mana graf dia? Dekat atas paksi X. Ni. So, X dia akan lebih besar daripada 3. X dia akan kurang daripada 2. Faham? Okay, so awak boleh tulis kat nota awak ni, nak nyatakan julat. Kalau fx lebih besar daripada kosong, okay, thus, okay, so kat mana kawasan dia? Ini kawasan dia. So, X dia mana? X dia yang ini. Ni X dia. X dia akan, ni nilai X dia. Yang saya merahkan ni. Okay. Faham tak? So, katalah ni A, ni B. So, X kurang daripada A, X lebih besar daripada B. Okay, boleh? Kalau fx, awak buat nota awak ni. Fx kurang daripada kosong, thus, okay, ni fx, okay, ni bukan fx, tak tulis. Ni x, okay. Kalau kurang daripada kosong, kat mana graf dia? Kat belah bawah. So, kat mana x dia? Kat mana x dia? X dia yang ini. Thus. Ni. A, ni B. So, julat dia adalah X kurang daripada B, lebih besar daripada A. Ingat bila awak tulis julat, kalau dia separate macam ini separate kan? Ketaksamaan dia pun kena separate. Yang ni dia ada satu je kan? Ketaksamaan dia jadi satu. Jangan awak gabungkan ni dua Tak boleh, salah. Okay, boleh? Okay, boleh? Okay. Alright. Okay? Boleh? Nak salin nota? Saya nak ajak awak guna garis nombor dengan jadual. Sebab garis nombor dengan jadual ni lately banyak ditanya dalam SPM sebab graf ni terlampau sedang katnya. Okay dah. Okay. Sekejap. Itu jenis punca. Dia jenis punca terus. Okay. L2. Ni masih pakai jadual. L2. Okay. Selesaikan. Okay. Step pertama tadi.
Okey, pastikan ketaksamaan disusun dalam bentuk general. So, kita susunlah dia. Jadi, X kuasa 2 tambah 4X tolak 12 kurang daripada 0. Okey, boleh? Step yang kedua, faktorkan dia. Faktorkan dia. X, X. Sifir berapa tu 12 tu? 62. 62 So, positif 6, negatif 2. Betul? Okay, betul. Betul Alright. Okay, so kita lakar graf. Lakar graf. Lakar graf. Kena guna pembaris ya dalam SPM. Kalau tak guna pembaris dalam melakar apa-apa graf, salah, tak ada markah. Tak ada markah. Okay, so X. So punca dia apa? Punca dia ialah 2 negatif 6 dengan 2. Okay, boleh? Okay, sekarang dia kata fx ni kurang daripada 0. So, kalau kurang daripada 0, maknanya graf bawah ke graf atas? Graf bawah ke graf atas? Bawah. 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 Okay, bagus. Okay, so graf tu dekat belah bawah. Okay, yang kita nak tengok belah bawah. So, apa nilai X dia? Nilai X dia yang mana? Yang ini, Zaz. Sini, sini. So, nilai X dia itu. Okay. So, jawab julat untuk nilai X. X kurang daripada 2. Lebih besar daripada negatif 6. Gitu. Okay, boleh tak untuk graf? Okay. Saya nak tunjuk bentuk garis nombor. Bentuk garis nombor. Okay, kita buat kaedah garis nombor. Sama je sebenarnya. Tapi, okay, dia kena pakai garis nombor. Okay, mula-mula untuk first dengan second step sama. First dengan second step, jadikan dia general form. Okay. Lepas tu, faktorkan. X tambah 2. Okay, yang ni sama. So, punca dia berapa? Punca dia ialah X sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Okey, kaedah garis nombor. Okey, tadi awak kena lukis graf. Sekarang awak lukis garis nombor. Okey, garis nombor ada 0, ada 2. Okey, buat garisan sini. Pen lain lah. Okay, buat garisan sini. Zaz. Okay. Dia punya border dia. Okay. So, kalau kawasan ini X kurang daripada 0. Kalau kawasan tengah-tengah adalah X kurang daripada 2 lebih besar daripada 0. Kalau kawasan yang belah kanan, X lebih besar daripada 2. Okey. Sekarang kita nak pilih. Nak pilih kawasan mana yang kita nak pilih. Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita ambil satu nilai. Kalau macam untuk region yang pertama ni, kita ambil satu nilai sebelum 0. Apa? Contoh, X sama dengan negatif 1. Okay, kita gantikan dalam X kuasa 2, X darab X tambah 2. Dapat berapa? Negatif 1 kali negatif 1 tambah 2. So, you akan dapat berapa tu? Negatif 1 tambah 2 tolak 1, 1. Negatif 1 kan? Negatif 1, tanda dia ialah negatif. Negatif. Boleh tak? Tanda dia ialah negatif. Okey.
Kita ambil nilai yang sama antara ambil pula nilai antara 0 hingga 2. Test value kita. Let's say saya ambil 1. So sini X sama dengan 1. Okey, gantikan dalam X darab X tambah 2. 1 darab 1 tambah 2. So awak akan dapat 2 tambah 1, 3. So sini tanda dia awak akan dapat positif. Okey, boleh? Okey, ambil lagi satu nilai selepas 2. Katalah 3. Okey, test dia. 3 kali 3 tambah 2. So, takkanlah positif sorry lah. 0 negatif 2 lah. Terbalik. Punca dia negatif 2. Ayo, lima kau coak. Terbalik. Padam. Semula. Siapa salah? 0 negatif 2. Terbalik tu. Patutlah pelik. So, sini 0. Sini negatif 2. Okay. So, kita buat satu garis nombor. Satu sempadan ni. Okay. Satu lagi sempadan. Okay. Lepas tu, kena tulis ni kawasan X. X kurang daripada negatif 2. Ni kawasan X lebih kurang daripada 0 lebih besar daripada negatif 2. Ni kawasan X lebih besar daripada 0. Okey. So, kita ambil satu value, kita ambil test value. So, test value yang kurang daripada negatif 2, katalah negatif 3. Okey, masukkan dalam X dalam kurungan X tambah 2. So, negatif 3 tambah 2. So, dia jadi negatif, dia jadi, negatif 1. So, dia jadi positif 3. So, tanda dekat sini, belah kiri ni adalah positif. Baru betul. Okey. So, ambil lagi satu test value antara negatif 2 dengan 0. So, katalah saya ambil negatif 1. So, negatif 1 kali negatif 1 tambah 2. Okay, which is 2 tolak 1. So, dia dapat negatif 1. So, tanda kat sini ialah negatif. Okay. And then, X lebih besar daripada 0. So, kita ambil satu test value lebih besar daripada 0. Paling senanglah 1. So, letak 1 dalam kurungan 1 tambah 2. So, you akan dapat 3. Positif kat sini. Okay. Okay, boleh? So, kita nak pilih mana? Kawasan positif ke negatif? So, kita tengok. Fx kurang daripada 0. Kalau kurang daripada 0, meaning to say kita kena ambil negatif. So, kita ambil yang negatif sebab Fx kurang daripada 0. Maka, X kurang daripada 0 lebih besar daripada negatif 2. Dalam SPM, penandaan garis nombor kena ada semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru dapat jawapan, markah jawapan. Kalau awak tak letak ni, tanda ni, atau tertinggal salah satu, atau awak buat satu je, tak dapat markah penuh. Dia kena ada semua menatang ni, baru dapat markah penuh. Test value ni tak ada markah. Okay? Boleh? Boleh? Tu kaedah garis nombor. Okay, contoh 2 ialah, sekarang saya nak tunjuk kaedah table pula. Tapi basically dia sama je dengan garis nombor. Cuma apa? Cuma kita buat dalam bentuk jadual. Garis nombor, kalau saya nak ingat lah kan. Saya nak bagi tips kat awak. Garis nombor dengan jadual lebih kurang. Cuma yang jadual kita buat dalam kotak. Yang garis nombor kita buat dalam line. Line nombor lah. Okay.
Okay, so kalau okay, kita buat yang ni untuk guna kaedah jadual. Kaedah jadual. Okay, so kalau kaedah jadual, okay, kaedah jadual of course kena buat jadual. Step pertama dengan step kedua sama. X kuasa 2 tambah 3X tolak 10 lebih besar atau sama dengan kosong. Factorize untuk cari punca dia. Punca dia. So, X berapa tu? 52. 52 kan? Berapa tu? Tolak tambah 5 tolak 2. Betul? Betul? Okay. So, apa tadi? So, punca kita adalah 5 dengan, negatif 5 dengan 2. Okay, so kita buat nilai jadual. So, jadual dia of course ada 3 kawasan. Ada 3 kawasan. 1, 2, 3. Okay. Kawasan yang pertama ialah X kurang daripada negatif 5. Kawasan yang kanan sekali adalah X. Dia ada tanda sama, kena tanda sama kena ikut dia. Okay, X lebih besar dan sama dengan 2. Yang tengah-tengah adalah X antara 2 dan negatif 5. Okay. Ini cara jadual. So, and then buat X tambah 5 lagi 1 X tolak 2. Ni ambil mana ni? Ni ambil mana? Ni ambil pemfaktoran awak. Pemfaktoran. Tu ambil daripada pemfaktoran. Okay. So, hasil darab pemfaktoran tu ialah X tambah 5, X tolak 2. X tolak 2. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni kita ambil satu nilai ujian, titik ujian. Satu titik ujian yang kurang daripada negatif 5. Okay, so apa nombor yang kurang daripada negatif 5? So, let's say nombor negatif 5, negatif 6 lah. Kita ambil X sama dengan negatif 6. Yang ni, let's say saya ambil X sama dengan kosong. Yang ni X sama dengan lebih besar daripada 2 ialah 3. Ini kita panggil dia titik ujian. Ataupun test. Okay, titik ujian. Value test. Gitulah. Okay. So, gantikan X negatif 6 dalam ni. Negatif 6 tambah 5 dapat negatif. Kita nak tengok tanda je. Kita tak nak tengok dia punya jawapan pun. So, negatif 6 tambah 5 ialah negatif 1. So, tanda dia ialah negatif. Okay, lagi. Negatif 6 tolak 2, awak akan dapat negatif 8. So, tanda dia ialah negatif. Okay, boleh? So, negatif darab negatif dapat positif. Okay, so dapat positif. Apa? Okay. Okay, sama juga. Apa? Tutup. Simpan. So, when X sama dengan kosong, masukkan dalam ni. So, dia jadi kosong tambah 5. So, dia jadi positif 5. Okay. Kosong tolak 2. Kosong tolak 2 dapat negatif 2. Tanda dia negatif. So, positif darab negatif ialah negatif. Okay, sama juga kita ambil nilai 3. When X sama dengan 3. 3 tambah 5, 8. So, 8 tanda dia positif. Positif. 3
Tolak 2, positif 1. So, jawapan dia positif. Positif darab positif ialah positif. Okey. So, sekarang kita nak pilih mana? Positif ke negatif? Macam mana kita nak tahu kita nak pilih mana? Kita tengok tanda kita ni. So, tanda kita ni ialah lebih besar atau sama dengan kosong, meaning positif. So, kita ambil yang ini. So, julat yang dipilih ialah X kurang daripada atau sama dengan negatif 5 atau X lebih besar atau sama dengan 2. Okey. Seperti yang saya bagi tahu dalam SPM kena ada semua ni. Table semua kena lengkap. Ni kena lengkap. Barulah dapat N1. Okey, boleh? Okay. So, nampak tak beza antara apa tu garis ni graf, ni graf, ni graf, ni garis nombor, yang ni jadual. So, awak kena tahu ketiga-tiga bentuk ni. Okay, sebab lately dia dah tak tanya dah soalan jadual. Zaman dulu dia asyik tanya jadual, graf, sorry. Sekarang lately dia asyik tanya ni atau ini saja. Favorite dia. Okay, SPM. Tapi tak tahulah kalau your turn nanti dia tanya balik graf kan. Dah lama dah tak tanya graf. Okay. Okay. So, L5 dengan L6. Saya bagi awak masa. Awak boleh guna apa-apa kaedah. Suka hati awak. Saya bagi awak masa 5 minit boleh? 5 minit. 5 minit untuk buat kedua-dua soalan ni. Okay. Buat dulu.
Okey, kita sambung. Okey, yang tengah menjawab, okey dah boleh double check jawapan awak dengan memang dah ada jawapan lah, cuma jangan kerja. Macam ni. Okey. So, step pertama, jadikan fx tu general form. So, 2x kuasa 2 tambah x tolak 6 lebih besar daripada 0. Okey. Lepas tu, factorize. Awak guna kaedah apa? Jadual ke, graf ke, mana-mana pun boleh. Okey. So, berapa tu? Kalau factorize. Apa? Pinjam kalkulator sekejap. Berapa tu factorize? Kejap. 2x tolak 3. 2x tolak 3. X tambah 2. X tambah 2. Okey, terima kasih. Okey. So, kita guna apa? Graf. Saya guna graf. Graf senang. So, X. Punca dia ialah X sama dengan 3/2. X sama dengan -2. So, -2 belah kiri, belah kanan letak 3/2. Okey, nah. Okey, nanti mak beli. Okey, so sekarang kita nak pilih graf yang mana? Atas ke bawah? Pilih graf yang tengok ni. Dekat belah atas. Okey, so kalau belah atas, so X kita ialah lebih besar daripada 3/2 dan X ialah kurang daripada -2. So, X kurang daripada -2, X lebih besar daripada 3/2. Tahu tak kenapa? Ni. Bila fx positif, ni nilai X kita. Ni nilai X kita. Okey. Faham tak? Kenapa? Okey. L6. Okey. Part X tolak X kuasa 2 lebih besar atau sama dengan 0. Faktorkan X, 4 tolak X lebih besar atau sama dengan 0. So, root kita, punca kita ialah 0 dan punca kita lagi satu adalah 4. Okey. So, buat garis senyum. Ni 0, ni 4. Okey, kat mana graf yang kita nak pilih? Atas ke bawah? Sorry. Ni salah ni. Sebab negatif kan? Saya tak susun ni. Negatif X kuasa 2 tambah 4X lebih besar atau sama dengan 0. Okey, so kita kan nak jadikan X kuasa 2 positif. Lagi bagus, lagi senang. X kuasa 2 tolak 4X kurang atau sama dengan 0. Lepas tu kita factorize X tolak 4 kurang atau sama dengan 0. So, X sama dengan 0, X sama dengan 4. Lukis graf. X sama dengan 0, X sama dengan 4. Okey, so kat mana yang kita nak pilih? Graf mana? Belah mana? Kurang daripada 0. Kalau kurang, dekat belah bawah. Okey, kalau kurang kat belah bawah. So, mana dia punya X? Ni X dia. Ni nilai X dia. Okey, so ni nilai X yang kita nak. So, kita boleh tulis X kurang atau sama dengan 4 lebih besar dan sama dengan 0. Okey, boleh? Kenapa? Tengoklah. Okey, dah siap? Habis. Okey, so itu adalah bagaimana
nak selesaikan ketaksamaan kuadratik ada 3 cara. Cara pertama kita guna graf, cara kedua kita guna table dan cara ketiga kita guna garis nombor. Okey? Cikgu untuk soalan L6. Okey, L6 boleh je kalau nak guna jadual. Okey, saya guna jadual So step pertama yang kedua sama. Okey, so ni kita guna jadual. Okey, guna jadual. Okey, so kita buatlah jadual. Tiga kolom. 1, 2, 3. Okey, so julat nilai X ialah X lebih besar daripada 4. X kurang dan sama dengan 4 lebih besar dan sama dengan 0. X kurang dan sama dengan 0. Okey. So kita ambil pemfaktoran dia X, okey, yang pertama dengan X tolak 4. Dan pendaraban pemfaktoran X darab X tolak 4. Okey. Lepas tu kita ambil satu test value dia, titik ujian dia. Kalau kurang dari 1, katakan X sama dengan -1. X sama dengan, dia tak boleh ambil 0 dengan 4 Dia mesti between the julat 0 dengan 4 tu. Let's say I ambil X sama dengan 1, X sama dengan 5. Gantikan. Okay, masuk. Kalau sini X -1, so sini negatif. -1 tolak 4 dapat negatif. So negatif darab negatif dapat positif. Okey, ambil nilai 1. 1 ialah positif. So positif. 1 tolak 4 dapat -3. Dapat negatif. Kemudian 1 positif darab negatif dapat negatif. Okey, boleh? Okay, kita ambil test point 5. 5. Okey, 5 ialah positif. Letak positif. So 5 ialah 5 tolak 4 ialah 1. So positif. Positif darab positif ialah positif. Okey. Boleh? So mana yang kita nak ambil? So kita tengok ketaksamaan kita. Ketaksamaan kita kena kurang daripada 0. So kalau kurang daripada 0 ialah negatif. So negatif yang mana? CD. So maka julat X kita ialah X kurang atau sama dengan 4 lebih besar atau sama dengan 0. Okey, boleh? Boleh? Ada soalan? Tak nak guna garis nombor? Mari kita guna garis nombor. Pen hitam pula. Guna garis nombor. Garis nombor yang, okey. Guna garis nombor. Siapa yang buat garis nombor? Buat je satu garisan. Apa dia punya punca dia? 0 dengan 4. Lepas tu, buat dia punya range dulu. X kurang daripada 4 lagi besar daripada 0. X kurang dan sama dengan 0. So, ambil satu test value. So, test value kita let's say is X sama dengan -1. X sama dengan 1. X sama dengan 5. So, bila you masukkan dalam apa tu? Mana tadi? X darab X tolak 4. 1 darab 1 tolak 4. You akan dapat -3. So, sini negatif. Ini -1 lah. Sorry. -1 tolak 4. So, negatif positif. Yang ni, siapa tu? Mute kan please.
1 tolak 4 negatif. Kan? Yang ni 5 tolak 4 positif. Okay? So, kita nak ambil yang negatif. So, mana negatif? Yang ini negatif. So, yang julat yang kita ambil ialah 0 X kurang daripada 4 lebih besar daripada 0. Lengkap. Okay, kena lengkap. Ambil buku latihan matematik. Buat sampai habis. Okay dah? Okay. So, kita masuk sikit jenis-jenis punca. Kita dah belajar tadi semalam dah belajar kita nak selesaikan persamaan kuadratik, meaning to say kita nak cari punca. Lepas tu kita diberi punca, kita nak form the quadratic equation. And then kita nak tengok, kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, seterusnya kita nak tengok jenis-jenis punca. Ni yang kita nak kita bukan nak tahu punca tu berapa. Kita nak tahu apa dia jenis-jenis punca. Punca ada, jadi jenis-jenis punca ada tiga keadaan, 3 jenis. Okey, macam mana nak tentukan punca? Okey, kita tentukan dengan pembeza layan atau dalam bahasa orang putihnya discriminant. So, discriminant ialah B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC. So, kalau awak cari B kuasa 2 tolak 4AC, awak dapat value yang positif. So, maksudnya kuadratik itu mempunyai 2 punca nyata yang berbeza. Contoh yang awak selalu buat lah. Contoh macam ni macam ni. Contoh yang macam awal-awal awak buat. Ni. Contoh ni, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 5. Ni maknanya you ada 2 punca yang berbeza. Okay, so kita boleh tahulah jenis punca kita. Okay, kalau awak dah ni 2 punca berbeza, 2 punca berbeza, ni pun 2 punca yang berbeza. Ada tak 2 punca yang sama? Ingat tak semalam saya tunjuk contoh X tolak 4 tu? Okay, tak apa. Nanti kita tengoklah. Okay. So, and then, kalau awak gantikan nilai pembeza layan tu dapat sama dengan 0, so maknanya kita ada 2 punca nyata yang sama. Maksudnya, contoh X tolak 4 kuasa 2. Contoh X tolak 4 kuasa 2. Dia adalah X tolak 4, X tolak 4. So, X sama dengan 4, X sama dengan 4. Ini maksudnya dia ada 2 punca yang sama. Okay. Dan kalau awak gantikan nilai pembeza layan dapat kurang daripada 0, maknanya dia tak ada punca. Ada keadaan di mana persamaan kuadratik tak ada punca langsung. Masa bila tak ada punca? Masa. Kalau dalam graf, okey, kita tunjuk graf Graf kuadratik dia senyum atau masam. Okey. Kalau 2 punca yang berbeza, maknanya dia ada pintasan X. X intercept ni adalah punca dia lah. Ni adalah punca dia. Okey. Kalau dia ada punca yang sama, okay, graf dia macam gini. Kalau graf masam dia touch at one point je dekat paksi X. Ni paksi X. Ataupun dia macam gini. Okay. Kalau dia tak ada punca, maknanya dia tak akan bersilang dengan paksi X. Ni paksi X.
Ataupun dia macam gini. Dia bawah paksi X. Sampai bila-bila dia tak akan bersilang dengan paksi X. Meaning to say dia tak ada punca. Okay, boleh? Boleh. So, you kena ingatlah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Ada dua punca nyata yang berbeza. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Ada dua punca nyata yang sama. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong, dia tiada punca yang nyata. Okay. Boleh? Okay, ambil nafas semua. Kita nak start buat latihan. Cuba kembang balik tak dapat ni. Okay. Cari nilai bagi B kuasa 2 tolak 4 AC untuk setiap persamaan kuadratik berikut. Seterusnya, tentukan jenis punca persamaan kuadratik itu. Okay, dia suruh tentu. Dia tak suruh cari pun X tu berapa. Dia tak suruh cari punca dia apa. Dia cuma tanya apa jenis punca untuk persamaan kuadratik. So, from the equation, A sama dengan 5, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 4. So, kita cari pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC. So, B kuasa 2 tolak 4 AC, B kita ialah negatif 2 kuasa 2 tolak 4 kali 5 kali negatif 4. Okay, so berapa tu? Kirakan 4 tambah berapa lah? Dapat 84. So, maknanya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So, apa jenis punca kita? Untuk persamaan kuadratik ni, dia ada dua punca nyata yang berbeza. Okey dah. Dah. Tangan. Okey, boleh? Okey. Sama juga untuk B. A kita 1, B kita 6, C kita negatif 2. So, apa nilai pembeza layan kita? Okey, kita gantikan B ialah 6 kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali negatif 2. So, berapa tu? 36. Berapa? 44. 44. So, 44. Maknanya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So, kita ada dua punca nyata yang berbeza juga. Sedang je ni. Anak nak tuliskan, duplicate je. Das. Awak tulis lah. Kenapa? Ada masalah? Okay, seterusnya. Okay, buat C. Ini buatlah. Itulah. Jadi kan jangan lupa dulu. Ini pun sama. So, mana yang kita nak pilih? Ini tekan semua positif. Ini tak semua positif. Awak ambil nilai berapa ni? Negatif. Nilai berapa awak ambil ni? Negatif 2. Negatif 2. Boleh masuk nilai ni, kena faktorkan ni dulu. General form ni tak faktor. Okay, next. Kejap.
Okey, seterusnya. A sama dengan 5, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 4. Okay, so B kuasa 2 tolak 4 AC. Negatif 2 kuasa 2 tolak 4 kali 5 kali negatif 4. So, dapat positif. Apa tu nilai dia? Empat. Berapa tu? Tolong kirakan. Saya punya calculator dah setting lari pula. 84. Betul? So, kita boleh kata B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So, dia ada dua punca nyata yang berbeza. Semua sama je. Okay. Okay, next. D. Okay, kita pindahkan dulu 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Jadikan dia general form. Bentuk arm. Okay, so your A is 2, your B is negatif 4, your C is 5. Okay, Imat tengah pakai lah. So, B kuasa 2 tolak 4 AC ialah negatif 4 kuasa 2 tolak 4 kali 2 kali 5. Okay, so this is 16. Berapa tu? Dapat pun negatif 24. So, B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Maka, apa jadinya kalau kurang daripada kosong? Tidak mempunyai punca nyata. Kuadratik persamaan, okay? Jenis punca tiada punca nyata. No real roots. Okay? Tiada punca nyata. Sebab apa tiada punca nyata? B squared tolak 4 AC kurang daripada kosong. Okay, boleh? Senangnya. Okay. Masukkan E. A sama dengan 1, B sama dengan 18, C sama dengan 81. Siapa yang boleh laju buat sendiri ya. Nanti check je dengan saya. Okay, B adalah 18 kuasa 2 tolak 4. A adalah 1, C adalah 81. Kira berapa tu? Kalau negatif tak ada punca lah kan? Tak ada punca lah. Betul-betul Irfan, kalau negatif tiada punca nyata. Jenis punca tiada punca nyata. No real roots. Okay, boleh? Apa tadi jawapan dia? Untuk E? 18 square tolak 4 kali 1 kali 81 sama dengan kosong. Kosong. Okey. So, apa jenis punca dia? Jenis punca, okey, B squared. Awak kena letak justifikasi ni B squared sama dengan tolak 4AC sama dengan kosong. So, jenis punca ialah dua punca yang sama. Awak tak boleh cakap satu punca Awak tak boleh cakap satu punca sebab kuadratik akan beranakkan 2x. Kuadratik akan memberanakkan 2x. Beza dia kembar seiraskah? Kembar berbeza iraskah? Ke tiada kembar langsung? Macam itulah analogi dia. Okey. So kuadratik memang akan hasilkan kembar seiraskah? Kembar berbezakah? Ataupun tak ada kembar langsung. Macam itulah nak ingatlah Okey. Seterusnya F. Kembangkan.
Kembang dulu. 4x tolak 4x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. So, susun dia. Tambah 4x tolak 1. Betul tak? Sama dengan kosong. A kita negatif 4, B kita 4, C kita negatif 1. So, nak tentukan punca, kita guna pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4 AC. So, nilai B kita ialah 4 kuasa 2 tolak 4 kali negatif 4 kali negatif 1. Berapa tu? 16. Kosong juga. Kosong ke? Kosong juga. Okey. So, maka B squared tolak 4AC sama dengan kosong. So, apa punca kita? Jenis punca kita? Kita ada 2 punca yang sama. Habis. Okey, dah 12.03 minit. Okey. Esok kita sambung lagi dengan yang lebih, dia twist sikit. Dia twist sikit. Siapa nak cuba, boleh cuba. Okey, siapa nak cuba, boleh cuba. Okey. So, ada soalan? Sebelum kita mengundurkan diri. Okey, ni saya rasa senang lagi kan? Cikgu. Ya. Saya nak tentukan kalau dia punca sama atau punca yang berbeza. Ni. Kita cari nilai pembeza layan. Okey, kita gantikan nilai B square tolak 4AC tu. Kalau dapat lebih 84 kan lebih besar daripada kosong. So, B square tolak 4AC lebih besar daripada kosong. So, bila B square tolak 4AC lebih besar daripada kosong, so kita quadratic equation tu ada dua punca nyata yang berbeza. Faham? Okey, kalau dia sama. Kalau dia sama dengan kosong, kita kira-kira pembeza layan tu, dia dapat sama dengan kosong. So, maknanya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So, kalau kita dapat B squared tolak 4AC sama dengan kosong, so maknanya punca kita adalah dua punca nyata yang, dua punca nyata yang sama. Macam itu. Dia based on the nilai of pembeza layan. B squared tolak 4AC. Boleh? Right? Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Tepu ke? Okay ke kawan-kawan? Okay, terima kasih atas perhatian dan fokus anda. Okay, kalau tak dapat 100% pun at least dapat 90%, 80%. It's okay. Okay, it's okay. Yang penting awak punya sikap untuk berusaha. Ingat ATMAT ni dia bukan siapa pandai, siapa rajin, siapa pandai, siapa bodoh. Dia adalah siapa rajin, siapa malas. Kalau rajin, berjayalah awak. Kalau malaslah awak. Gagallah awak. Macam itu. Dan sifat untuk tidak berputus asa. Dia kena positive attitude. Baru you boleh score ATMAT. Okay, jangan bandingkan awak dengan kawan awak yang pandai. Tak boleh. Awak kena banding awak dengan diri awak yang dulu. Okay, kena ada improvement dari semasa ke semasa. Kalau hari ni awak tak tahu pasal ketaksamaan kuadratik, kalau semalam awak tak tahu ketaksamaan kuadratik, hari ni awak dah tahu ketaksamaan kuadratik dan faham. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi besok. Bye. Take care. Ting. Bye, cikgu. Bye, cikgu. Salam. Cikgu.